Halo geng, halo. Dah sampai dah. Rantau panjang. Nak cerita pasal rantau panjang ni. Okey geng, saya cerita sikit. Rantau panjang ni kalau anda datang, anda seolah-olah berada di Thailand. Saya bukan tak nak pergi Thailand geng, tapi nak pakai pasport. Dengan kes tembak-tembak kat sana, takutlah. Okey geng. Sebagai mengganti Thailand, kita pergi ke rantau panjang pun kita boleh dapat makanan sedap. Inilah perkara rantau panjang. Jangan risau geng, sini peniaga masih ramai. Tapi kalau nak datang petang-petang ni memang dah kurang lah. Pagi tadi ramai lah. Okey, untuk yang tak biasa jalan ke Kelantan, biasanya rantau panjang ni dekat dengan Gerik dan juga Kedah. Jadi memang Kelantan ni top lah, dengan orang Kelantan, dengan orang Kedah, dengan orang Perak datang. Rantau panjang ni dia punya makanan tak sama ya macam negeri Kelantan, dia lain. Dia memang pure daripada Thailand. Orang Thailand ni terkenal dengan kehebatan memasaknya. Okey, macam hari ni kita makan mi celup. Mi celup dekat rantau panjang ni ataupun dia punya tom yum sangat kau geng. Jadi kepada yang ada masalah tak suka masin tu, dekat sini standby air untuk minum. Anda pernah dengar laksa Kedah? Dekat sini laksa Kedah ataupun laksa Siam memang popular geng. Macam tempat saya makan ni, dia tak ada jualan macam kedai berat-berat lah. Dia banyak jual lokin, somtam, makanan Siam yang biasa-biasa. Tapi okey lah, sedap. Tak payah pergi Thailand geng. Macam ni lah suasana rantau panjang petang-petang, sejuk. Kelantan ni dia punya cuaca tak macam negeri Kuala Lumpur, Selangor, tak sama. Cuaca sini lagi best. Dekat sini juga syurga makanan geng. Saya kalau nak balik, saya mesti singgah rantau panjang makan babi. Makan nasi. Sini tempat makan, shopping macam berada di Thailand. Sini juga ada resort lah, tapi saya malas lah nak tidur sini sebab saya nak pergi tempat tepi laut, macam dekat Tumpat sana. Kebanyakan orang yang suka datang sini orang Perak. Jangan risau, anda akan jumpa orang Perak banyak. Orang Kedah, tempat semayang semua ada. Nak makan kacang macam kat Thailand semua ada. Buat apa kita nak sokong Thailand? Thailand bukan suka dengan kita pun. Baik kita sokong orang rantau panjang geng. Okey geng, kalau anda datang rantau panjang ni, saya bagi anda masa 2 hari untuk makan saja. Dekat sini masakan panas ada. Okey, ni ada pintu. Ni pintu ke Thailand, pintu ke Kelantan. Kebanyakan orang yang datang sini, kebanyakan duda, budak-budak bujang, mereka suka pergi Thailand untuk melakukan perzinaan macam tu lah. Tapi kita tak payahlah ikut. Memang budaya mana-mana pun macam tu. Orang Islam ke orang kafir ke sama. Thailand menawarkan tempat-tempat kabaret yang tidak ada di Kuala Lumpur. Di Thailand juga untuk melanggan seorang pelacuran boleh dikatakan seharga McDonald. Jadi anda fikirlah, dengan harga McDonald anda boleh pergi ke sepadan Thai untuk mendapatkan kahwin free. Macam tu lah. Okey, saya tak recommend lah pergi tempat setan tu. Kita recommend rantau panjang. Kerajaan yang jaga sini memang dia jaga Islam. Orang-orang sini juga, kalau anda nak tanya apa semua, mereka layan. Sebab mereka ni memang orang kampung. Orang kampung semua sekolah pondok geng. Ini sekolah kerajaan tu tak berapa suka sangat lah, sebab mereka banyak nak belajar agama. Kedai makan dekat sini, dekat Petronas ni. Kalau anda datang ke rantau panjang, cakap nak pergi Petronas, dekat bus stand ada kedai makan. Kedai makan dia banyak pilihan. Nak makan Thailand ada, Kelantan ada, Siam ada, Kemboja ada, Rohingya ada. Cuma daging babi kat sini susah nak dapat lah, sebab
Cina sini tak banyak Rantau Panjang tak ada Cina sangat. Kalau nak jumpa Cina, kena pergi Kota Baru. Okey geng, apa pun macam ni lah suasana di Rantau Panjang. Tengok. Jangan tengok. Tu semua nak pergi Siam dah. Nak pergi McDonald tu kalau dekat Siam perzinaan. Tapi di Malaysia orang tak faham. Dekat sana perzinaan berharga seharga McDonald. Okey geng, jangan tiru. Okey geng, saya belanja anda pekan Rantau Panjang. Ni dia nak belah dah ni. Ni nak pergi Kota Baru, nak pergi Tumpat. Tapi saya tak pergi Kota Baru sebab saya tak nak. Okey geng, sekarang kita nak balik ke kedai kopi. Kopi semua taruh madu sini. Okey geng, jumpa lagi, bye.